Kalau macam saya lah, ambil sedikit air macam ni, saya just guna tangan gosok. Okey, saya ada terbaca lah satu post, ditunjuk A1 dia, ditanya kenapa tak lekat. Okey, tak lekat. So ni ada printer Ender 3 version 3 Plus. Ni A1 Bambu Lab. So saya nak tunjuk kat sini, kenapa saya tunjuk dua-dua kat sini. Dia dua-dua ni boleh pakai. Tips ni lah untuk siapa-siapa yang dah pakai printer ni, dah ada mesin 3D printer ni, tapi dia ada isu dia tak lekat. Bila dipakai lama-lama dia tak melekat dah. Okey, tip utama, perkara utama cuba dulu cuci dia. Cuci macam mana? Dia boleh berlaku mana-mana mesin boleh. Elegoo ke, Quality ke, sama. Benda ni bukan masalah tak melekat sebab itulah, sebab tak beli Bambu Lab A1. Bukan. Benda ni memang beli mesin jenis apa pun, memang dia akan jadi isu macam ni. So basuh. Jom saya tunjuk macam mana kita nak basuh dia. Cara nak basuh dia adalah, saya suka pakai sunlight lah. Kalau yang jenis nampak, yang jenis ada yang tu dia memang minyak-minyak tu, dia boleh hilang minyak-minyak tu, lagi power lah. Kalau brand lain saya tak pernah try, saya pakai sunlight ni lah. Tapi kalau mana-mana tu boleh cuba. Okay, so caranya adalah dia pakai ni je. Saya tak pakai pun buru-buru apa, takut yang tu bekah kita basuh kuali masih ada berminyak ke. So saya tak pakai. Okay, so ni first kita tanggalkanlah dulu mana-mana yang ada lebihan tu, pastikan dia bersih macam ni. So just letak je macam tu. Okay, just letak je macam tu. Kalau macam saya lah, ambil sedikit air macam ni, saya just guna tangan gosok. Kita gosok. Okay, kita gosok semua ni. Right, gosok. Tapi kalau nak pakai span boleh juga, tapi pastikan span tu ambil span baru ke, memang span tu simpan untuk basuh ni ke. Sebab takut kita bercampur dengan yang pakai rumah ni, rumah tu masih ada minyak-minyak ke. Lepas tu just basuh je. Okay, insyaAllah nanti dia akan hilang lah. Dia selalu ni sebabkan minyak-minyak tangan kita pegang lah. Sebab tu dia tak melekat dah. Dia macam saya kata tadi, bukan sebab brand ke apa. Kebanyakan kalau pelik macam ni, memang macam tu. Okay, so ni adalah tip dia. Cuba dulu macam ni, tengok selesai ke tak. Selalunya memang saya basuh macam ni, memang dia akan okey balik, dia akan melekat balik. Selalunya. Okay. Oops. Okay, lepas dia dah kering, letak je kat sini. Okay, ini saya punya cara. Kalau saya dah basuh macam ni, saya tak buat pun leveling, InsyaAllah dia akan okey. Kita start balik, dia okey. Tapi kalau dia masih tak okey, mungkin kena buat leveling balik, ataupun ada isu-isu yang lain. Okey. Tapi selalunya kebanyakannya, kalau sebelum ni okey, lepas tu dia just ada melekat, ada tak melekat tu, just basuh. Cuba basuh dulu, buat macam ni. Selalunya memang saya boleh katakan, banyak kali saya buat macam ni, okey. Itu sekali je dia ada isu terlapor rapat. Tu isu lain. So tu nanti saya akan ulas. Kalau dia terlapor rapat sangat, bila dah lama print dia terlapor rapat sangat, kenapa? Okey, kalau siapa-siapa ada masalah dia terlapor rapat sangat, dulu okey, sekarang terlapor rapat sangat, komen kat bawah, nanti saya buat video lagi untuk dia. Okey. So semoga bermanfaat lah untuk ni. Macam saya cakap, bukan ni saja, Quality pun boleh, Elegoo pun boleh yang pakai pelik macam ni. Just basuh saja. Ni saya pernah baca juga dekat saya tak ingat kat mana, tapi dekat website Bambu Lab ataupun Facebook Bambu Lab ke mana, dia kata jenis yang macam ni jangan pakai alkohol ke apa, just pakai sabun saja. Pakai alkohol memang tak jalan, kena pakai sabun sahaja. Okey.